1, 2, 3, take action. Dah sampai benda sampai, tu tertembak. okay. Okey. Hari ni Unang untuk episod kali kita sembang lebih ke arah apa yang benda-benda yang dah rilis, yang dah keluar dah. Dah rilis ke nak rilis? Dia teaser, trailer semua dah rilis. Cuma dia punya cerita tu cerita dah belum keluar tapi trailer semua dah keluar lah. Cerita ni kita nak pergi tengok. Okey. Yang cerita yang direct saya tanya terus, cerita Supergirl. Supergirl sambungan daripada Superman yang hari tu keluar tahun lepas keluar kan. James Gunn Tepat sekali. Okey, untuk cerita Supergirl ni, the only problem aku adalah awet dia tak lawa. Jongang awet dia. Tak cantik. Tak cantik, jongang. Dia orang salah play casting Patut panggil Sydney Sweeney tu. Awet lu awak. Tak dapat yang mana sini? Sydney Sweeney. Dia kalau terbang seronok sikit kita tengok. Tak main. Dari lagi habis podcast aku search. Jangan search. Okey, tadi untuk cerita Supergirl ni, hang rasa cerita Supergirl ni adakah hang akan suka ataupun hang rasa macam cerita ni macam tak payah pergi tengok cerita ni memang macam Superman hari tu pun biasa-biasa je. Dia macam mana sini? Okey, aku cerita daripada bukan history lah. Aku cerita dari pengalaman aku sebelum pergi tengok DC. Aku pernah tengok Batman vs Superman. Oh, tu best. Best memang best tapi agak ngantuk. Lepas tu aku tengok Justice League kat wayang. Aku memang maki sumpah cerita apa ni. Justice League. Oh, lepas tu aku tengok kat wayang The Flash. Lagi kau cakap. PS2. Aku cakap, Allah, apa yang aku tengok ni? Multiverse. Lepas tu aku rasa macam aku sangat kecewa dengan DC kan. Lepas tu last year dia tukar James Gunn, dia reboot balik kan. So dia bawa keluar cerita Superman. Aku tengok dengan orang cakap, aku tengok review cakap best lah, the best Superman. 55 bintang. 55 bintang. Infinity Star lah apa kan. Butuh. Memang biasa gila cerita dia. Overrated lah. So pada aku sangat-sangat biasa. Lepas tu bila keluar trailer Supergirl ni, aku tengok berdasarkan trailer, aku tak minat langsung nak tengok dekat cinema. Aku rasa macam tak membuatkan aku rasa nak tengok pun. Adakah statement tu dibuat sebab kau penjilat Marvel? Bukan. Marvel memang kita jilat. Memang kita jilat. Tapi masalahnya trailer tu sendiri tak dapat menarik minat aku. Okey, faham. Sebab kalau aku nak jilat Marvel, kenapa pergi tengok The Flash walaupun aku tahu Justice League teruk? Sebab The Flash, at least The Flash punya trailer tu nampak gempak juga. Faham. Nampak dah. Tapi cerita Supergirl ni, kalau kita tengok dekat ramai review-review yang dah tengok early screening, yang dah tengok trailer, review juga, Rotten Tomatoes semua kan. Diorang dah keluar Rotten Tomatoes early screening? Diorang punya expectation. Kalau kat bawah tu apa boleh baca dia punya comment section tu, mana yang bagi pandangan untuk cerita-cerita. Maybe kalau suka yang membaca kepada movie punya analysis, so lebih detail lah. Tapi kita nak cakap pasal movie perspektif orang yang nak tengok cerita biasa-biasa. Nak bagi bayar RM21, RM22. RM21. Hang rasa untuk cerita Supergirl ni, berdasarkan trailer aku mungkin tak tengok lah kot. Kita kena pergi tengok cerita ni. Tapi sebabkan hampa nak buat video semua, kita tengok lah, layan lah. Layan. Tapi kalau ikut hati aku macam tak nak pergi. Memang teruk lah cerita dia. Kita tengok, kita tak tahu teruk ke tak. Tapi berdasarkan pengalaman dan berdasarkan trailer yang dia keluar tu, pada aku lah teruk. Pada aku macam teruk. Dan satu lagi CGI untuk cerita dia dah drop lah. Sangat-sangat drop. Kalau hampa puasan lah. DC. Aku tak tahulah. Aku tengok trailer tu, CGI aku rasa biasa. Casting dia aku rasa biasa. The only problem awet tak lawa betul. Kalau awet tu at least lawa ada mood sikit nak tengok. Ni jalan cerita pun aku rasa macam tak dapat menarik jalan cerita kalau kita tengok berdasarkan trailer. Jadi kita akan tengok dekat mana? Kita tengok dekat Ipoh saja. Aku rasa tengok mungkin lah tengok kat Ipoh sebab cerita daripada aku biasa-biasa tengok kat Ipoh. Kita tengok kat Ipoh lah. Jadi kita tengok kat Ipoh je.